What's up Bobo fans, apa khabar? Okey, yang dinanti-nantikan selama ini iaitu unboxing coki-coki. Ya, ini adalah part 7 ya. Okey, abang tinggal lagi 2 kotak Choco Cashew. Kali ini abang nak unbox satu dulu ya. Kita tengok abang masih baik ke tak. Yeah. Amaran, ASI ini hanya boleh dilakukan oleh orang dewasa dan profesional saja. Jadi adik-adik jangan buat di rumah ya. Apa? ASI apa? Okey, untuk buka plastik abang menggunakan 2 pisau ajaib. Dan dipanggil super pisau ajaib X. Jom kita unbox. Okey. Gunakan pisau yang pertama. Ya. Oh, pisau kedua. Oh. Okey. Kemudian menggunakan double 2 pisau. Ching. Shing. Kotak ni seperti biasa kita recycle, tapi semua recycle. Anggap je abang tak nampak benda tu ya. Okey. Kita tengok plastik berapa banyak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ya betul lah, satu kotak 12 paket ya. Dan saya beli ni di Aeon Big ada harga RM15.80 dari RM15.80 ikut tempat yang dijual. Okey, kalau anda perasan pisau ni satu hijau, satu oren, iaitu mobile tone dan mobile solar. Okey, kita buka. Kenapa basah ya? Alah, kalau perasan coklat-coklat abang sudah dicemari. Takut pula abang. Takut dia kencing tikus ke? Habis. Jadi pastikan adik sentiasa basuh tangan dulu ya sebelum makan. Sabun banyak-banyak bagi kasih bersih. Okey, kita kira cukup tak 12 paket? Sepatutnya dapat 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Hah? 13. Yes. Hari ni dapat extra 1 paket. Tapi adakah kita lucky enough untuk dapat super rare card? Harap dapat ya. Okey, jom kita buka paket yang pertama. Buka paket pertama. Okey. Okey, live card muka lakus. Card yang kedua. Berada. Dan ketiga. Wow. Yes, ada dekat baru. Ya. Tak pernah dapat lagi. Yeay, akhirnya. Dekat baru. Ya. Ya. Terbaik. Paket yang kedua. Ya, susah ni. Okey, okey, nampak kad oren, alamak. Okey, kad pertama. Okey, boy. Kedua, Kikita Cake. Dan ketiga, alamak. Okey. Paket yang kedua. Alamak. Adakah? Wow, kad baru.
Kereta kap baru. Gaganas. Yeah. Terbaik. Kereta kap baru yang kedua, Gaganas. Yes, yes. Kat seterusnya. Yeay. Oh sorry. Yang kita dah dapat sebelum ni, saya lupa. Amboi, saya terlebih. Okey. Saya dapat. Okey, yang dah dapat. Okey. Seterusnya. Okey, HP card Mecha Dudu. Next. Oh. Nampak kereta kad lagi. Kita tengok. Bobo Blaze dah dapat dah. Okey, yang kedua. Sudah. Dan sekat baru Adudu. Bernama Adudu. Okey. Come on. Walaupun kereta kad bagus, tapi kita nak super rare card. Dapat 7 dah ni. Mana super rare card ni? Muka lakus. Sekejap. Wow, tak dapat lagi. Kad baru. Muka lakus. Lambat sikit reaction saya. Memang tak dapat lagi ya. Saya ingat saya lah. Kalau dah dapat, maaf ya. Okey. Next card. Mecha Dudu. Okey, ini saya ingat. Confirm dapat dah. Kod. Nanti saya cek. Dan kad yang terakhir. Alah, bobot cyclone dah. Okay, come on. Peloh. Okay. Oh, terbalik. Okay, bobo boy. Earthquake. Wow. Dia sampai gempa bumi, sampai terpelanting. Okay, kereta kat bobo boy earthquake kita dah dapat sebelum ni. Kemudian Fang dan Adudu HP card. Ini baru ya. Nice juga. Tinggal berapa lagi? Macam banyak lagi. Okey dah. Okey, kita buka. Kereta card. Wow. Robert dah dapat. Saya rasa lah. Kemudian Yaya dan Yaya lagi. Wow. 2 Yaya. Isteri 2. Okay. Come on. Mana super record? Please lah. Bobot Firefish. Dan janganlah Bobot Firefish. Saya baik. Rock Thief. Okay, ada berapa kad? 1, 2, 3, 4, 5 paket lagi. Okay, mari kita buka. Terbuka dah lah. Okay. Roberto S. Kita dah dapat bobot cyclone dan alamak. Kalau dekat rekat pun tak ada. Okey, bobot earthquake kita dah dapat sebelum ni. Come on. Alamak. Okay, kita cut. Malangnya. Okey. 2 paket lagi. Tolonglah.
Ini bukan ritual ya. Okay, Bobo Boy. Aduh. Ya, alamak. Okay. Hiya. 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 Okay. Yang terakhir. Pening dah. Saya dah pening. Sebab tak dapat super record. Dapat 7 oi. Nampak kat hijau. Okay. Bobo Boy Cyclone Kick. Okay, ini first kad baru ya. Okay. Bobo Boy Ice Cold. Maksudnya, aduh. Okay, let's recap. Kita tengok kad apa yang kita dapat. Kad baru. Kita tengok, kita dapat Gaganas. Ya, kad baru. Kad yang kedua adalah Mugalakus. Dan double Yaya, indahnya bermaju. Okay. Dan karakter yang pernah kita dapat. Oh, banyak juga karakter kad kita dapat ni. Robert, Ying, Bobo Boy Blaze, Mecha Duty, Bobo Boy Earthquake. Oh my god. Dia Earthquake. Roberto S. Dan Bobo Boy Earthquake. Banding sama tak? Sama lah sikit. Dan ini kad-kad yang skill card yang biasa ya. Okey, jom kita tengok dia punya AR. Okey guys, ini adalah dia punya AR, Augmented Reality. Kita mulakan dengan kad baru Gaganas. Dan saya equip kad Gaganas ni dengan color kad merah attack card. Dan juga color card hijau iaitu defense card. Okey, kita tekan start ya. Tengok siapa lawan dia. Bobo Boy api kalau saya tak salah ya. Okey, first saya ambil tekan yang merah. Kertas. Oh, sama. Oh, tu kalau kuasa merah ya. Kalau tak buat apa langsung, kita akan ambil defense card. Gunting. Oh, nasib baik dah kita defense card tadi ya. Okey, tak mau pilih apa. Tak mau, merah lah. Batu. Alah. Sayang. Batu lagi. Defense. Merah batu. Yes. Kemudian kertas. Gunting. Sama je semua serangan dia. Tak ada yang beza pun. Kertas. Masih baik. Ya. Kertas. Sama lagi. Okey, kad merah. Batu. Seri lagi. Defense card. Kertas. Ai. Kad merah. Kertas. Wah, sengit ya. Gunting. Aduh.
merah, batu. Aduh. Aduh, kalah. Okey, seterusnya adalah kad baru juga. Muka lakus. Saya equipkan dengan kad merah, skill kad muka lakus punch. Dan juga kad orange, skill kad muka lakus fist. Kita tekan start. Siapa lawan kita? Woi, boy tanda. Okey, saya nak gunakan kad orange dulu ya. Kertas. Aduh, kalah. Okey, kad merah. Gunting. Yes. Okey, orange. Batu. Oh, sorry. Hebat betul lah kuasa tu. Merah sekali lagi. Kertas. Aduh. Okey, cuba tak pilih apa. Batu. Aduh. Okey, tak pilih apa. Kita gunting. Yes. Wow. Okey, anda dah tengok hati jenis serangan dia ya. Tak apa, sekarang kita ambil yang merah lah. Macam merah macam kuat lagi. Kertas. Yes. Wow. Okey. Orange. Kertas. Aduh. Yes. Yes, menang. Woo. Dan kad baru yang terakhir adalah Yaya. Kat sini saya equipkan dengan red card Yaya Flying Super Power. Dan juga skill card color orange Yaya Flying Punch. Okay, kita tekan start ya. Lawan siapa? Alah, Rob. Ni tak guna super card, tak apa. Kita first kita guna red card terus. Kain. Oh, seri. Wow. Oh, tu serangan red card dia. Okey. Guna kad orange. Batu. Whoosh. Hadouken. Okey, tak payah tekan apa. Kita tekan gunting. Oh, tumbuk. Okey, tadi tendang, tumbuk dan tendang tumbuk ke atas. Wah, nice ah. Okey, rekat. Batu. Alah, seri. Tendang. Okey. Orange. Kertas. Seri lagi. Saya sukalah serangan ni. Rekat. Batu. Okey. Gunting. Yes. Wow. Menang terus. Terbaik. Nak makan biskut saya tak? Okay guys, macam mana dengan review kali ni? Walaupun masih tak dapat lagi Super Red Card, tapi kita dapat banyak character card dan juga banyak character card baru. Sudah bernasib baiklah kan? Okay, next video unbox coki-coki yang terakhir, episod terakhir part 8. Jadi nantikan ya. Dan jangan lupa tolong like, share banyak-banyak, tengok banyak kali dan subscribe channel ni. Dan jangan lupa tekan butang loceng ya, supaya anda selalu dapat notification daripada video saya. Okay, jumpa di next video. Bye bye.